Hello semua, lama kita tak buat video memburu ni. Hari ni kita nak buat video memburu di City One sebab kita nak cari prop, weapon seorang online dekat City One. Sebab aku ada dengar ada kedai jual prop weapon dekat sini, tapi tak tahulah ada ke tak. Kita pun masuk ke dalam City One. Jom kita masuk dan berjalan-jalan menuju ke kedai tu kalau ada lah. Tapi aku nak beritahu awal City One ni boleh kata macam Eco Mall juga sebab banyak kedai mainan dekat sini. Ini salah satunya kedai Batu Kamek, my favourite kedai. Tempat yang selalu jual DX Kamen Rider, kad, banyak macam-macam lah. Dekat sini orang buat dia jual BBX sekarang. Sebab sekarang zaman BBX. Tengok tu ada BBX tu, tengok cantik. Itu salah satu owner kedai. Tengok di display Tomica, Powell, kunjannya Gundam. Mereka ada jual Gundam juga. Yang paling aku tu ada Gundam base punya limited edition. Sekarang kita ke kedai lain pula. Sini memang fokus banyak. Memang aku kata memang banyak banyak Gundam, banyak kad, banyak ciri dekat City One ni. Ini salah satu kedainya. Jom kita jalan-jalan tengok dekat sini apa je ada. Tengok tu. Sini diorang pun ada jual apa orang kata blind box. Blind box. Itu ada model kit juga. Itu Gundam ada tapi cuma satu je. Tengok ada apa orang kata shoulder. Ini blockis. Diorang pun ada jual juga tapi tak banyak. Ini aku nak kan tu strike feeder SD tu. Sekarang jom kita jalan-jalan pergi ke tempat seterusnya. Sekarang kita di tingkat atas. Kita tak jumpa pun kedai jual prop tu. Aku tak tahulah you ada jual ke tak. Kita ke fikir nak jalan tengok apa je ada. Kita tengok diorang pun ini display diorang. Ini tengok ada Gundam, banyak Gundam. Kemudiannya tengok tu ada display juga apa nama Funko Pop. Funko Pop punya orang jual blok dan box yang diorang jual. Poster pun diorang jual original lah. Poster tu memang original. Oval kemudiannya apa, kita tengok-tengok balik kuasa tadi. Tengok ada apa je ada. Kemudiannya tengok ada Gundam banyak Gundam yang limited edition pun diorang jual. Tengok ni Transformer pun diorang jual, Lego pun diorang jual. Yang ni blockcase tapi aku tak tahu berapa harga je diorang jual. Jadi aku tak beli sangat. Aku ke kedai ni pula nak tengok-tengok je apa je ada. Nampaknya diorang pun sama juga tapi kedai ni kecil sikit tapi tak apa. Kecil pun kecil lah, asalkan ada benda best nak dijual. Aku pun tengok-tengok sekeliling apa je ada. Nampaknya tak tahulah aku nak cakap apa. Sekarang kita ke kedai yang aku dari dulu nak pergi, iaitu Tanoshin. Tengok display dari dalam, dari luar ni nampak gempak sangat. Diorang pun dia jual bebek Gundam pun diorang jual. Yang paling best je blockcase keluaran terbaru pun diorang jual. Aku dari lama aku nak beli blockcase tapi tak sampai sekarang tak beli. Tengok tu ada display sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Dan ada double O Simon Sword. Tengok tu. Aku nak beli. Sekarang aku beli blockcase yang baru ni, yang viral. Bukan viral, dia dah lama release beberapa bulan lepas. Baru aku beli. Sekarang kita tengok display luar ni. Aku rasa itu je kot. Terima kasih.